Okey, hari ni saya nak tunjuk tasik yang ada dekat Raub, iaitu tasik empangan Kelau. Dia empangan sebenarnya. Jadi kita nak tinggikan kamera kita ni. Baik, jadi dia macam drone. Tinggi tak? Okey, nampak lah anda. Saya tak tahu lah anda nampak macam mana, tapi saya sedang melihat juga di bawah ini. Itu tasik sebelah kanan dan ini tasik di sebelah kiri. Adakah anda nampak tasik-tasik ini? Begitu indah, cantik pemandangannya. Cantik airnya. Ini tasik empangan Kelau. Tasik ini digunakan untuk menakung, ya, untuk menakung atau tahan air, mengempangkan. Apa bahasa yang baik, ya? Lebih kepada dia menampung keperluan air untuk penduduk Selangor. Ini kehebatan orang Pahang, orang Raub. Dia supply. Tu saya nak tengok dia punya apa tak? Ni antara yang kita nampak. Cantik. Sekejap. Ni baru sikit kan? Banyak lagi kat depan sana. Saya tak dapat nak tak dapat nak pergi sebab saya bawa kereta ni. Kena hati-hati lah. Tapi jalan ni jarang lah ada kereta lalu sangat-sangat, sebab dia dah tidak digunakan lah sangat. Jarang-jarang orang guna. Kecuali orang Kelau lah kot. Kalau nak pergi ke Bentong, orang luar memang dah tak lalu dah. Sebelum ini dia kawasan yang agak sibuk dan memang kawasan tumpuan laluan lah. Besar sebenarnya ke sebelah sana, tapi kita dah tak ada drone. Minta kawan-kawan tolong like, tolong share, ya. Sebab ini perkara yang penting. Air ini kita supply ke Selangor. Mungkin orang Selangor boleh tengok, ya. Air yang anda minum ini adalah air daripada kami, daripada Raub ini. Kita hantar ke Selangor oleh Keta, tak silap nama syarikat. Nampak tak ada pokok-pokok. Dia katanya ikan memang banyak, ya. Banyak video-video mancing yang mereka buat di kawasan ini, ya. Banyak dalam media-media sosial. Mereka membuat video yang menarik untuk anda lihat. Mereka memancing di kawasan ini dan ikannya banyak yang besar, banyak yang menarik. Ada bentuk pelik-pelik pun ada, macam ikan laut dah. Itulah kehebatan bila kita ada empang yang besar macam laut. Ikan pun dia besar. Ikan dia pun jadi ikan-ikan yang menarik, ya. Macam-macam warna, macam-macam color ada. Macam-macam bentuk, macam-macam saiz pun ada untuk ikan di empangan ini. Jadi saya tak dapat nak tunjuk lebih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Lebih-lebih kurang je lah kita pakai kamera DJI ni saja. Hanya di tepi jalan je kita rekod video. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh ceroboh kawasan empang ni. Sekadar melihat dari tepi okey, kerana dia adalah hak milik kereta. Dia ada tuan punya dia. Mungkin kita kena buat surat dan sebagainya untuk kita memasuki kawasan empang. Walau bagaimanapun, di sepadan-sepadan empang ini ada kebun-kebun. Kalau nak masuk mungkin mengikut sepadan-sepadan itulah kemungkinan lah, ya. Saya pun tak tahu. Jadi ini saja yang dapat saya tunjukkan, kerana saya dah tak mampu, dah tak ada drone. Kalau tuan-tuan tolong like video, tolong share video, mungkin duit dah banyak, nanti saya akan beli drone, ya. Drone sekarang pun tak mahal. Dalam 1999, lebih kurang RM2,000 dah dapat drone yang baik, yang boleh terbang 5 km tak silap saya. Dia punya radius kaki persegi 5 km. Itu dah cukup baik untuk kita dapat lihat keseluruhan tasik empang Kelau ini. Saya rasa saya dah sampai hujung tu, tapi rasa ada satu tempat lagi depan sana. Saya pun tak pastilah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak berapa nak pasti. Sebab dulu rasa sawit-sawit ni tak tinggi lagi. Ini dah tinggi pula sawit-sawit ni. Tak pastilah. Mana nak menengok.
Empang. Dulu ada satu tempat dia buat macam orang kata apa, jetty. Tapi secara rasanya bukan Empang yang buat lah. Mungkin orang-orang sendirian yang buat secara suka-suka lah kan, ataupun telah dirobohkan ke, tak tahulah. Rasanya dah bertahun saya tak lalu sini. Last saya lalu sini tuan-tuan naik Kembara. Itu ada saya. Tu pun zaman tu tak buat video sangat lagi, ambil macam tu je. Adalah Kembara saya turun sikit kat air Empangan ni. Lama-lama dah dulu tu. Ni ada Empang ni sebelah sini. Jadi kalau geng-geng motor, geng-geng yang suka view, alamak sampah. Siapa punya kerja buang sampah tak tanggungjawab ni. Ya, saya rasa untuk geng-geng motor yang inginkan view, boleh lalulah jalan ni. Kita boleh memperkenalkan jalan ini, kita boleh naikkan dia punya, orang kata, popular, supaya pelancong-pelancong luar boleh datang ke kawasan ini, melancong, melihat sendiri pemandangan kiri dan kanan jalan yang menarik, yang nampak tasik ataupun Empang Kelau ini. Saya rasa dah tak ada dah ya. Ada kisah belah sana? Empang? Tak ada dah. Tak ada dah rasanya. Saya tak tahu lah. Harap tuan-tuan boleh support lah like, komen, share untuk kita mampu membeli drone. Terus? Entah. Tahu lah jalan mana. Mana jalan biasa? Jalan biasa kita ikut Bentong kan tadi. Kena ikut Bentong lah tak? Ikut Bentong je lah. Bukan ni jalan Bentong? Mempaga kan? Bukan ni ke? Ni. Sana tu kebun. Dah. Ni Bentong je. Mandai dia. Nak menyampuk masuk dalam video kita juga sebenarnya. Ya. Ni Kerau geng. Ni Kerau yang mana dia adalah sepadan dengan Lembah Kelau tadi. Ni dia tanam pokok kelapa ke sawit-sawit. Saya ingat dia dah tanam kelapa tadi. Geng Datuk Aziz kan menanam kelapa. Ingat dia orang dah mula menanam kelapa. Sebab sawit ni proses nak keluar tu mahal dah. Semenjak minyak diesel mahal, dia dah menjadi mahal. Kos-kos pengeluarannya menjadikan ia agak tinggi. Jadi siapa boleh tanam sawit ni orang yang hebat. Kerana semua kos operasi dia akan naik akibat dari penaikan diesel ni. Tapi yang peliknya dia orang tu dapat subsidi diesel. Ada yang siap nak jual diesel lagi. Kontak kita untuk jual diesel. Kita ni yang dapat subsidi 200 liter tak cukup, dia boleh jual pula diesel dia. Itu tak patutlah tuan-tuan dan puan-puan, jangan diamalkan lah ya. Apa yang kerajaan bagi itu adalah bantuan perniagaan anda, gunakan betul-betul untuk perniagaan anda. Jangan buat yang tak baiklah, nanti kena tangkap susah. Kalau ditangkap nanti susah ya. Makan pun tak cukup nanti. Warga yang senang jadi tak senang. Dia memudaratkan. Ini rumah mana pula? Taman anda Taman baru lawa bukan main. Ini ada rumah lagi Oh, cantik-cantik. Jadi saya nak tutup tingkap lah tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja video kita untuk hari ini tentang Empangan Kelau. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan share dan like untuk naikkan rating income bagi video ini, supaya dia boleh membeli drone lah. Kalau berjaya beli drone, saya beritahu dan buat shout out. Terima kasih kepada tuan dan puan kerana support sehingga kan kita mampu membeli drone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Subscribe, like and share.